Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. So siapa yang tengok video saya yang lepas yang pasal anak kucing yang buang tu, so misi video kali ni misi untuk jaga anak kucing sampai sihat. So saya ambil keputusan, saya bincang dengan wife saya, kini kita akan ambil anak angkat baru. Saya cakap dengan wife saya, kita akan ambil anak angkat baru. Kita angkat anak apa? Anak kucing. So yang mana yang tengok video lepas saya tu, yang pasal anak kucing buang tu, so saya ambil keputusan untuk jagalah untuk sementara sampai dia besar. So saya dah kongsi duit dengan kawan saya yang tempat kerja. Kita akan beli sangkar. So sangkar kita dah sampai pun. Okay, ni sangkar. Ni sangkar. Sangkar kita dah beli sangkar. Lepas tu yang ni barang-barang kucing lah. Ni arang untuk tak ada bau sangat lah, tak ada bau kucing, tai kucing lah. Kita hidup berjiran ni, takut orang komplain bau busuk lah kucing ni. So ni barang yang saya beli, ni sangkar kucing. Saya dengan kawan saya kongsi. Yang ni saya beli, yang ni saya beli. So kita nak unboxing sebelum kita nak buat sangkar. So hari ni hari Jumaat, mungkin hari Sabtu ataupun Ahad pagi saya akan bawa kucing bawa ke rumah. Sekarang kucing ni ada tempat kerja saya tinggal. Takut tak ada siapa jaga sebab saya tengah rawat kucing tu lagi. So kita akan dah settle. Saya nak pasang ni sangkar ni kejap lagi. Kita akan buat tempat. So ni saya akan ambil area sini je untuk buat sangkar kucing. Kita akan letak kucing. So next time kalau ada rezeki lebih, saya akan buat taman mini taman lah kat sini untuk dia boleh lepas lah, boleh dia main. So kita akan letak sangkar kat sini. Lepas tu kita boleh letak pagar, boleh dia main lah. So kita tak payah kurung dia sangat. So kita akan unboxing barang yang kita beli tadi. So kita nak unboxing yang saya barang beli untuk anak kucing. Yang ni tak silap alas kucing kot. Alas lepas dia berak kucing. Yang ni. Alas ni dia boleh dia boleh buka. So kalau dia kucing tu berak, dia punya tahu tu boleh jatuh kat sini. Tu tak adalah berserak sangat dalam sangkar tu. So ni saya ambil size M tak silap. Saya beli kat TikTok Shop. Ni saya beli. So satu lagi yang ni tak silap bekas makanan kot. Yalah, bekas makanan dengan bekas minum. So ni. Yang ni lagi satu lagi yang ni. So kita akan buka pisau. So kita dah ambil pisau, kita nak ni buka. Saya ambil warna kuning. This one. This one. Okay, ni bekas dia. Ni tapak. Ni bekas makanan tu. Makanan. So macam nak pasang dia. Kau ada ni. Ada ni kok. So makanan akan jatuh sini ke semua ni? So mana pasang? So ni bekas dia.
Oh, okey. Ni boleh tempat letak makanan. Ini okey kot. So, nantilah kita pasang. Saya tak boleh imagine lagi. Ni lebih kurang macam ni lah. Bekal makanan dia. So, bekal minuman. Ni bekal minuman yang ni saya beli dekat TikTok Shop juga. Ni bekal minuman dia. Bekal minuman ni macam mana? Macam ni. Oh. Pasal macam mana? Oh, macam ni. Tutup. Macam tu. Okey. Ni. Lebih kurang. So, ini arang. Arang untuk tak nak bau lah kucing. Kita ada beli juga. Dia bau arang lah. Dia tak ada bau. Tapi saya tengok kat TikTok, dia kata boleh pakai. So kalau dia boleh sedut bau. So kalau boleh pakai banyak kali. So kalau dah tak ada bau tu, kita boleh pakai, jemur dia kat tengah panas. Okay. Itu saja video. Video untuk promote nak unboxing barang kucing. So kita nak buat sangkar. Kita nak buka sangkar. So ni sangkar. Kita nak buka. Pasang. Sebelum kita nak pasang, nak buka, kita nak kemas dulu area sini dulu. Nak kemas dulu, sapuh dulu. Kursi pun dah lama. Ni takut ulat. Kamu sawang. Okay, kita dah siap sapu. So kita nak buka ni sangkar ni. Oh, macam mana? Susah lah. Sangkar ni saya beli tak silap kat TikTok Shop juga. So berapa tingkat kan? Saya beli 3 kok. 3 ke 2, saya pun tak ingat lah. Ni aksesori dia. Oh. Rasa lebih kurang 3 tingkat. Macam mana ni? Oh, macam ni. Lepas tu? Okay, lock macam ni. Oh, ini tak boleh buat 2 orang ni. Ini tak boleh buat seorang ni. Buat 2 orang ni. Dia getak ya. Okey, kita dah pasang tepi. Senang juga. Ingat susah. Tak susah. Senang je punya.
Ni. Okay, ni pasang sini. Oh. Macam ni ke? Macam itu ke? Oh, ni ada, dia ada tayar. Okay, ni ada panduan dia. So, kalau kau tengok ada panduan dia untuk buka. Oh, kena pasang tayar dulu lah. Ni tangga. So, kita dah pasang. Pasang ni dulu. Okey, dah siap. Bukan ni ada pintu. Oh, ada 2 pintu. So, kita nak pasang dia punya ni. Macam mana nak pasang? So, okey. Apa ni? Okey. So, kita dah siap sangka, kita dah buat tadi. So, ni yang dapat sekali kain dengan alas cakar. Itu kita dah siap pasang. Aduh, biar. Kita dah siap pasang bekal makanan. So, ni kapet. Tu abangnya. Ni abang. Janganlah gaduh tengok budak-budak. Aduh, kecoh. Abang. Ya. Abang dah buat. Abang, So, yang kita ni. dah buat Abang, sangka. yang ni kapet kucing. Ni kapet kucing, kapet alas. Oh, dia tak open nak ngam. Ni sikit lagi nak dapat ngam. Abang, Ya. lagi nak masuk. Sikit lagi. So, ni kita dah settle. So, kita nak beli bekas Bekas pasir. kucing. Bekas kucing pasir dengan alas ni. Alas dia. Satu lagi. Abang, ada satu lagi. Okay, so ni saja. Next kita akan bising lah. So next kita akan bawa kucing nanti bawa ke sini. Abang. So, kita dah sampai, dah bawa ni anak kucing ni dari tempat kerja. So mesti orang pelik kan, mana datang yang seekor ni. Biasanya 2 ni je. Yang 2 ni minggu hari rasa ada orang buang pula ni. Kecil lagi ni. So ni rumah dia. So boleh masuk. Kejap. Sabar. Ni. Ni lagi dah ni, memang lagi situ. Ni. Rumah baru. So ni lah sangka dia. Kita dah letak kucing. Nanti kita letak makanan, air dengan pasir kucing nanti. Ni baru lagi orang buang. Hari Selasa kot. Pergi pagi-pagi nak buka kedai, dia miau-miau nak datang ke saya. Kau jangan suka hati kau buang anak kucing, kesian dia. Okay, sampai situ saja. Okay, next jangan lupa subscribe dan share video ni. Okay, bye-bye.